ini suasana sekolah kita meriah lain macam. Sambutan Hari Autism, peringkat sekolah, anjuran PPKI berlangsung dengan penuh senyuman dan semangat kebersamaan. Seawal 7.30 pagi, murid-murid, guru-guru dan warga sekolah berkumpul dengan memakai pakaian bertemakan biru sebagai tanda sokongan terhadap individu autism. Memang nampak vibe prihatin dan sportif itu. Pelbagai aktiviti menarik dijalankan, daripada sesi perkongsian santai tentang autism, aktiviti interaktif sehinggalah persembahan istimewa daripada murid-murid PPKI. Memang touching dan membanggakan. Apa yang paling seronok, semua warga sekolah dapat sama-sama faham bahawa setiap individu itu unik dan istimewa dengan cara mereka tersendiri. Hari ini bukan sekadar sambutan, tapi satu peringatan untuk kita semua lebih empati, lebih memahami dan lebih menghargai. Terima kasih kepada PPKI atas penganjuran yang awesome. Kita sama-sama teruskan kesedaran dan kasih sayang tanpa sempadan. Sekian sahaja laporan saya, Kalista, wartawan cilik anda dari Lensa Kejiwa Landscape Studio.